Air pancut coklat? Ia sangat lazat. Oh ya, mari kita berseronok. Barang sedap. Oh, Tiffany. Adakah ini lemon? Oh, saya tak mau benda masam ini. Antes bernas membuat luas beri ekstra berpancut coklat secepat mungkin. Oh ya, benda yang sedap. Oh ya, sangat-sangat lazat. Saya suka. Dan sekarang yang kedua, celupkan lagi. Nampak sangat sedap. Boleh saya cuba? Tolong. Sudah tentu kamu tidak boleh. Tertipu. Saya tak nak makan lemon ini. Mungkin ia akan rasa lebih sedap dengan coklat. Siapa tahu, mari kita cuba apa yang boleh dilakukan. Baiklah. Itu tidaklah teruk sangat. Saya cuma perlukan lebih banyak coklat di atasnya. Oh ya, oh sangat sedap. Saya memang suka makan coklat. Manis tak terkata. Hei, Tiffany, itu tidak adil. Saya akan buat awak makan semuanya sekarang. Ia menggelitik. Aduh, tidak. Apa yang kamu lakukan? Sudah tiba masanya untuk makan lemon ini. Oh, bagus. Sangat masam. Oh, kepala saya, ia kejang. Oh ya, jadi sangat menyeronokkan. Mari terus makan strawberry yang menakjubkan ini. Memang mustahil untuk berhenti memakannya. Sangat lazat. Oh, awak akan dapat balasannya daripada saya sekarang, Quentin. Balas dendam saya akan sangat memuaskan. Saya harap anda suka lemon strawberry anda. Oh, Tiffany, awak dah sedar. Baiklah, giliran saya untuk cuba semua strawberry sekaligus. Celupkan ke dalam. Sangat sedap. Lebih banyak coklat. Lebih baik. Sedap. Kenapa masam? Muka saya. Ia kejang. Apa yang telah kamu lakukan? Oh, saya perlu minum lebih banyak coklat. Oh, ya, bagus. Oh, saya rasa lebih baik. Dan sekarang saya boleh terus makan. Tidak, ia masih masam. Selamat tinggal, Quentin. Dan hello, coklat. Mari kita lihat apa yang saya ada di sini. Burger yang lazat. Bagaimana dengan kamu, Tiffany? Saya ada KFC pedas. Oh, ayo. Tenang, Tiffany. Itu tidaklah terus sangat. Mungkin coklat akan membantu kamu. Sementara itu, saya akan cuba burger saya dengan coklat. Tidak buruk. Tapi saya agak suka. Ia agak sedap. Tahu campuran semua rasa. Wah, burger saya jadi sepenuhnya coklat. Hebat. Sedapnya. Eksperimen ini berjaya. Oh, dia bernasib baik lagi. Dan saya tidak bernasib baik lagi. Baiklah, mungkin coklat akan membantu menyejukkan rempah. Biar saya ambil satu gigitan. Oh, ia sebenarnya sangat sedap. Ia bukan sahaja boleh dimakan, ia sangat bagus. Tidak sangka begitu. Saya akan habiskan semuanya. Baiklah, mari celupkan dalam coklat lagi dan makan. Oh, ya. Sangat sedap. Saya mengisytiharkan secara rasmi kaki goreng ini sebagai yang paling lazat dengan coklat. Saya rasa saya terlalu cepat menilai. Kepedasan mula terasa. Wah, Tiffany. Bagaimana saya boleh bantu awak? Tunggu, saya ada idea. Saya akan tumpahkan sedikit air pada awak. Adakah ia membantu sekarang? Oh
Oh ya, betapa seronok. Saya suka air. Tapi tunggu, sekarang saya basah kuyup. Iring Mert. Dia untuk kau. Oh, terima kasih. Baik sungguh awak, Quentin. Wah, saya dapat telur coklat. Saya terus berdua spion. Tapi nampaknya ada sesuatu di dalamnya. Oh, baiklah. Mari kita cuba. Pertama, mari celupkan telur ke dalam coklat. Sedap. Oh, ya. Dan lihat itu. Ada isi di dalamnya. Lebih banyak coklat. Hebat. Mari, Jo. Terima sangat sedap. Tiffany, ini sangat hebat. Betul ke? Saya tak sabar nak cuba. Baiklah, biar saya celupkan telur juga dan cuba. Dan di mana gula-gula? Oh tidak. Adakah itu kuning telur sebenar? Gula-gula. Ini dia. Baiklah, saya kasihan pada awak tetapi saya masih mahu gula-gula saya. Sedap. Ia sangat lazat dan sekarang ada marshmallow di dalamnya. Saya rasa itu sudah cukup. Biar saya minum coklat itu. Wah, sangat sedap. Sekarang giliran awak. Saya tak nak cuba telur yang lain. Tolong, jangan ada kuning telur kali ini. Jom. Oh, tidak. Ia dengan brokoli. Betapa menjijikan. Adakah mereka bergurau dengan saya? Hey, Tiffany, apa itu? Berhenti meludah ke arah saya. Itu menjijikkan. Bagaimana kamu boleh buat begitu kepada saya? Oh, masa yang sempurna untuk bertukar. Saya rasa anda tidak perasan. Baiklah, giliran saya lagi dan saya boleh makan telur yang sedap ini sekaligus. Tunggu, apa itu? Adakah itu lipas? Oh, tidak. Baiklah, dan saya ada telur coklat yang sempurna dengan isi coklat. I'm restored layaman sekali kinerba zaid. Wajib bezang kami. Oh, sangat sedap. Baiklah, itu adalah balasan saya, Quentin. Wah, akhirnya saya dapat sesuatu yang lazat. Wah, apa itu? Ikan jenis apa ini? Baunya sangat busuk. Dan saya ada ais krim batang yang cantik ini. Biar saya cuba dengan coklat. Sedap, sangat bagus. Apa yang boleh lebih baik? Oh, ya, ini memang lazat. Dan ini juga sangat menyegarkan. Baiklah, celup sekali lagi. Sedap. Apa Quentin? Awak nak cuba? Tak mungkin. Oh, ayo. Kenapa kamu begitu tamai? Baiklah. Saya ada idea. Ups, saya terjatuhkan ikan saya. Oh, tidak. Tunggu. Apa? Jangan risau. Saya akan dapatkannya untuk kamu sekarang. Saya ada joran. Dan ini dia. Ini ikan coklat kamu, Quentin. Ayo, ambil. Tidak. Tidak. Saya terpaksa mencubanya juga. Saya nak muntah. Ini adalah satu keburukan. Saya benar-benar... Apa? Kamu betul-betul... Wah! Kamu beku. Tiffany, saya akan ambil ais krim kamu sekarang. Oh, ya. Ini sangat sedap. Lazat. Saya perlu lebih cepat supaya apabila dia cair, sayalah yang makan ais krim itu. Adakah anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.